Okey, berat dia 2.9 kilo. Wow. Design nice ala-ala tactical gitu. Okey, kat sini dia ada poket sama macam untuk keduduk camping cot, saya boleh katakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campus. Okey, untuk video kali ni saya nak buat satu unboxing camping cot design baru daripada brand Mountain Hiker. Okey, untuk kali ni camping cot Mountain Hiker dia dah keluarkan style ala-ala tactical. Okey, untuk yang ini dia datang sekali dengan storage pack. Okay, kalau sebelum aku pernah beli camping cot daripada SWS, tapi untuk video kali ni aku nak buat review untuk Mountain Hiker dan kita akan comparekan mana lebih better antara SWS ataupun Mountain Hiker. Jom kita tengok. Sebelum tu, yang mana belum follow ataupun belum subscribe, boleh subscribe dahulu supaya saya akan buat konten yang lebih menarik untuk korang. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk korang tak terlepas notification untuk video yang akan datang. Alright, kita akan buka kedua-dua konten untuk hari ini. Yang satu saya akan buka brand SWS ataupun Wellhite. Dan juga satu lagi brand Mountain Hiker. Yang untuk Mountain Hiker ni dia design baru tahun 2026. Okay, latest punya design dia ala-ala tactical. So, tunggu apa lagi? Jom kita open. Okay, sebelum tu kita review dulu material dia yang digunakan. Okay, untuk kedua-dua material ni daripada Osport dan dia punya dynia dia. Okay, dia punya dynia dia 900D. Okay, kedua-dua dia sama saja. Dari segi sizing camping bag ni pun sama je. Dia punya panjang dan dia punya lebar dia lebih kurang dalam 190 panjang dan dia punya lebar dia 65mm. Okey, dari segi ketinggian dia pun sama je. Boleh adjust tinggi, boleh adjust rendah. Dan berat dia untuk Mountain Hiker 2.9 kilo. Manakala untuk Wellhite 2.85 kilo. Beza 5 gram saja. Okey, dari segi dia punya rangka dia, material sama je, aluminium alloy. Okey, jenis yang ringan dan mudah untuk korang bawa. Okey, daripada segi sini kalau kita tengok, okey, material yang bila saya pegang dia jenis yang grit. Okey, sama je macam Wellhite. Okey, dia punya ketebalan dia untuk storage bag pada saya. Okey, Mountain Hiker dia punya bag dia lebih tebal. Manakala untuk SWS lebih kurang je. Okay, tapi saya rasa macam Mountain Hiker ni dia tebal sikit. Okay, sebelum tu kita nak proceed dulu, nak pasang kedua-dua camping cot dan kita tengok design dia pula. So, nak pasang dia secara manual, nak pasang pun tak susah. So, ni dia punya storage bag dia. Okay, berat dia 2.9 kilo. Kita buka dulu. Okay, so dekat dalam dia ada bagi kain dia. Nampak? Dia punya design pun nice. Wow. Okay. Design nice ala-ala tactical gitu. Okay, ni bahagian atas dia. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, dia ada bagi sekali dengan manual book. Ni cara nak pasang dia lah. Okay, ni kaki dia. Untuk orang adjust tinggi dan rendah. Okay, ni dia punya frame ataupun rangka. Okay, dia ada bagi sekali dua side pole. Yang ni rangka untuk pasang tepi dia. So, walaupun manual, cara pasang dia sangat mudah. Nak pasang dia tak susah sangat. Korang jangan masukkan saja. Okay, untuk kaki rangka dia, yang ni korang kena pasang bentuk V. Macam gini. Yang ni. Okay, dekat bahagian ni dia punya tapak. Kalau korang tak nak pakai, tak nak tinggi, korang boleh letak kat bahagian bawah ni. Korang boleh stand dekat bawah ni. Tapi kalau korang nak lebih tinggi, korang kena masukkan dia punya kaki dekat sini. Okay, pasang dia, design bentuk dia bentuk W.
Okey, dekat sini dia punya material dia yang ni saya dah susun, dah buka satu per satu. Okey, sekarang kita nak proceed untuk buat pemasangan. Okey, dekat sini dia punya sangkut dia. Ni korang tolak, jangan masukkan saja. Okey, sekarang kita nak cantumkan dia punya frame dia. Okey, kita mulakan dengan tengah. Okey, yang ni korang tekan sampai bunyi klik. Okey. Sekarang dia dah masuk. Okey, sekarang kita nak pasang dia kaki. Yang ni korang masukkan je. Okey, ni dia punya design dia. Okay, design lebih kurang macam wheel height. Okay, kat sini dia punya material dia. Okay, design ala-ala technical. Material dia jenis grid. Okay, so far kualiti dia pun sangat bagus. Okay, case selesa. Wah, kain dia memang best. Okay, kalau tanya saya, so far saya rasa macam okay. Okay, material dia selesa kalau korang nak buat baring. Kalau nak comparekan dengan wheel height, saya rasa macam mountain hiker ni lagi best. Okay, sekarang kita nak buka dulu wheel height punya brand pula. Okay, untuk cara pasang wheel height ni dia sama je macam Koten mountain hiker ni. Okey, ni untuk SWS punya brand. Okey, design dia pun sama juga, ala-ala technical. Cuma dekat mountain hiker dia bahagian atas dia ada tulisan lah. Kalau untuk yang ni dia bawah saja. Okey, metal dia ringan guys. Okey, kat sini dia ada poket sama macam mountain hiker. Okey, sekarang dah siap pasang kedua-dua camping cot ni. Okey, dari segi metal dia lebih kurang je. Tak ada perbezaan sangat. Okay, sekarang kita tengok pemasangan dia tak susah sangat. Cuma ambil masa sikit. Okay, metal dia ringan je. Sebelah tangan boleh angkat ni. Okay, yang sebelah saya ni, belah kanan saya camping cot daripada Well Height. Okay, belah kiri ni daripada brand Mountain Hiker. Kalau korang rasa, pada korang mana yang nice? Sama ada Well Height ataupun camping cot daripada brand Mountain Hiker. Mountain Hiker pun dah ke arah tactical guys. Okay, dari segi poket dia sama je, dua-dua belah kanan ada poket. Okay, kita test baring dia pula.
Okey, untuk brand Well High ni, okey, dia bila baring pun sama je, selesa. Okey, kedua-dua jenis grid. So far, untuk konklusi dia, untuk kedua-dua camping cot, saya boleh katakan kedua-duanya best. Okey, mudah pasang, ringan, material pun sama, jenis grid. Okay, dari segi harga, untuk camping cot mountain hiker, harga dia lebih kurang dalam 186. Begitu juga untuk brand Well High, harga dia pun tak jauh beza. So far, kalau dari segi kualiti mana yang berbaloi, saya rasa korang boleh pilih mana yang korang suka. Okey, untuk mountain hiker pun boleh, SWS pun boleh. Okey, kedua-duanya sama saja. Itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, follow dan subscribe untuk video akan datang. Akan kita jumpa next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campers.